Ni dia punya mic. Enable. Sekejap. Okay, boleh dapatkan dekat beg kuning. Okay, so ni macam setup ala-ala kono-kono podcast kat outdoor lah. Ace Vlog In. Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita nak cuba test mic sambil-sambil kita nak tanya Kak Ikin kita, apakah antara quote yang dia paling ingat dalam hidup dia. Tadi dah bagi lupa lah. Dah lupa? Lah. Bila masa bagi tak ada pun. Tadi kan dah in. Oh, dah in Okay, so ni macam setup ala-ala kono-kono podcast kat outdoor lah. Okay, so hari ni kita bersama dengan Kak Ikin. Ya. Kita orang baru lepas balik kerja, kena cakap siap-siap. Nanti kau cakap mengular pula. Okay, Kak Ikin. So korang boleh dengar sambil-sambil audio okey tak okey untuk mic Holy Land Like M2 ni. Ni live ke record ni? Record. Oh, record. Bapak tak tahu. Saja je. Kak Ikin. Kata-kata inspirasi ataupun kata-kata motivasi yang Kak Ikin ingat sampai sekarang. Simple je. Dan bunyinya memang klise pun. Sebab saya pegang kata-kata ni sebab saya nampak hasil daripada kata-kata ni. Simple wordnya kata buat baik. Biar orang buat baik. Biar kita buat baik kat orang. Orang buat jahat kat kita pun kita buat baik kat orang. Sebab apa tahu saya cakap macam tu. Saya nampak depan mata mak. Arwah mak. Macam tu yang mak praktiskan sepanjang saya membesar. Lepas tu bila tengok pengakhiran dia, buat kita rasa cemburu. Macam tu lah. Cemburu sebab? Cemburu lah sebab bila pemergiannya ramai yang banyak memori dengan dia. Memori semua memori baik lah cakap kan. Lepas tu apa yang mak pernah cakap tu semua orang cakap balik dekat saya. Mak ni baik, something macam tu lah perkataan-perkataan tu. Dan mak memang praktiskan perkataan baik tu lah maksudnya. So benda tu yang saya terapkan. Okay. Apa tadi? So, ada nampak macam jahat ke? Ke mana? Fake ke? Betul baik ke fake lah? Tak tahu lah. Yang tu hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Betul tak? Kenapa nak jadi fake ke pula? Tak tahulah sebab jadi ori kita, lah, kita rasa kita cuba jadi orang baik kan. Tapi kita tak tahu tanggapan orang dekat kita ni baik atau sebaliknya. Baik. Kan? Sangat baik. Itulah tu. Lepas tu tadi Kak Ikin ada mention apa? Pasal ada bukti. Apa? Ada hasil daripada quotes tu. Bila kita nampak kan, mak bila contohlah bila ada situasi masa kat sekolah ataupun kita dah besar sebagainya, bila kita ada problem dengan orang kita suka marah kan, bergaduh dengan orang kita suka marah. Tapi apa yang mak buat? Jangan. Biar orang macam tu, awak jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. So bila apa yang mak praktiskan tu, kita nampak hasilnya memang baik lah kan. Walaupun orang kata benda tu macam menganiaya diri sendiri. Orang buat kita boleh balik. Kenapa orang buat kita biar orang buat kat kita kan. Sibuk awak macam tak boleh terima je saya cakap gagak. Macam itulah maksudnya. Bila benda perkataan akan berulang, bunyi macam klise dan memang berulang kan. Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Tapi hasilnya bila saya tengok depan mata macam mana mak gunakan apa yang mak cakap tu, dan nampak penerimaan sekeliling, daripada saudara, daripada jiran, daripada menantu, adik-beradik, suami sebagainya, akan reflect balik. Baik balik maksudnya kan. Jadi lebih positif lah macam tu. Itu impact untuk hidup arwah mak. Kalau untuk Kak Ikin sendiri, benda tu bagi impact ketara tak? Kak nampak at one side macam kita lemah. At one side kita nampak macam kita apa orang kata, slow, baik sangat. Orang cakap baik sangat. Tapi satu side lagi orang rasa macam kita ni dibuli kan. Macam dibuli kan. Tapi at one side akak rasa hati akak okey je. Akak tenang je. Sebab kalau kita pendam rasa marah ke orang, kita balas jahat kat orang, kita pun tak happy. Betul tak? Kalau Acap buat jahat kat orang, Acap rasa happy tak? Tak kan? Tak happy. Walaupun kadang tu terpaksa lah. Kan? Kadang-kadang nak mempertahankan diri, tapi akak tak. Untuk tujuan mempertahankan diri lah. Untuk balas dendam tu dia macam it's okay lah. You pun ada kan? Kita semua hidup ada jatuh bangun. Paling kuat lah yang akak akan buat, mungkin akak akan menjauh je. Nampak macam jahat. Kenapa dia tak nak kawan dengan aku? Kenapa dia dah tak nak bercakap dengan aku? Itu je cara paling mampu akak buat lah. Kalau nak marah tu tak mungkin kot. So far okey lah. Tapi kalau marah, suka marah anak je lah kot. Husband,
Dia orang je boleh terima. Tengok. Dia orang je boleh terima bila kena marah. Orang lain saya tak rasa dia orang boleh terima bila kena marah. Tu marah tanda sayang lain. Kan. Dia bukan form of dendam ke apa, tak. Dia sebab marah nak mendidik, so dia berbeza lah kot dengan anak kan. Tak tahulah siapa didik siapa. Saya didik dia ke, dia didik saya ke. Dalam family tu macam anak yang didik saya. Macam tu lah. Oh, terbalik. Ace Vlog In. So Acap nak tanya Acap pula lah. Acap tanya kita kan. Kita nak tanya Acap juga. So orang buat jahat kita bala baik je lah. Kata-kata inspirasi Acap pula. Kalau orang just macam tu je lah. Maafkan je lah. Maafkan je lah. Kita let it be. Apa-apa biar Tuhan yang tentukan. Kan. Kalau rasa, sebab saya ni kan pernah berhadapan dengan ramai orang. Wah, dah jadi serius. Okay. Saya pernah berhadapan dengan ramai orang. Saya pernah berada di satu tempat yang paling rendah. Tapi macam tahu je. Satu lagi kita kena ingat, kita kena berdamai dengan takdir. Betul tak? Kenapa kita diuji macam tu? Nak jaga hati kita ni cukup baik ke? Kan? Nak jaga hati kita ni boleh bertahan ke? Dengan ujian-ujian tu. Tempat paling dalam. Dan the best part, bila saya jumpa dekat seseorang yang boleh bagi, kadang-kadang kita jumpa seseorang yang boleh encourage kita kan. Tapi orang tu dia bukan support kita. Dia macam reverse balik. Kita balik, kita marah tau. Kenapa dia tak support aku? Tapi bila dah 2-3 minggu tu baru kita faham. Sebenarnya dia nak mengajar. Macam Acap tengah frust ni kan. Acap pun mengadulah dekat seseorang tu kan. Acap boleh percaya kat dia. Acap rasa dia boleh. Selalu bila kita ngadu, kita harap orang akan support kita kan. Tapi orang tu tidak. Okay. Rupanya tidak. Bila kita kaji balik, kenapa dia reverse balik kat kita kan. Macam kita pula yang salah kan. Bila kita kaji balik, kita cuba terima, benda tu betul. Saya tak boleh cerita kat sini. Kena off record lah. Nanti kita PM tepi meja makan ke. Off record sebab tapi salahnya dia buka kat sini. Kita cerita secara general. Yang mana kadang-kadang kita sebagai kawan baik kan, kadang-kadang kita kena lebih terbuka. Cara dia support kot macam tu. Cara dia support kot. Lebih terbuka. So orang yang menerima tu dia lebih sedar diri kan. Daripada dia hanyut dengan perasaan dia, baik dia sedar diri. Macam tu lah. So Kak Ika ni seorang yang tak makan pujian sangat, tapi lebih kepada melihat apa pengajaran yang dapat tu. Yes. Tapi dia pantang dipuji juga sebenarnya. Puji ringan-ringan. Berat-berat tu kita takut. Pada kita puji tu mesti ada makna. Ya, berat tu badan. Aduh. Okay. Tak jadi tanya. Alhamdulillah. Okay, sekian saja podcast kita pada hari ni. Nak tanya apa? Awak punya inspirasi lah. Banyak sangat. Satu je. Ingat kot satu ni. Selagi kita masih bernyawa, selagi tu tak ada alasan untuk putus asa. Nampak. Sebab kita still hidup kan. So Betul. Memang kita akan give up. Tipu lah tak give up. Akan ada certain point, kita akan berada di puncak, kita akan ada dekat bawah, kita akan merasa gagal, kita akan merasa berjaya. Semua kita akan rasa. Betul. Give up pun kita akan rasa juga. Tapi masa tu kita take time je lah. Take time untuk menyembuhkan diri. Cara nak sembuh tu macam mana? Takdir, apa? Salah satu cara nak sembuhkan diri tu. Salah satu cara kalau macam saya, susah. Kita kena set up balik lah apa sebenarnya kita nak. Sebab bila kita give up, kita kena tahu balik lah kenapa kita start dulu. Kenapa kita susah-susah nak start dulu. So takkan nak sampai tengah-tengah tu kita nak stop. So kita kena teruskan. Pernah give up ke? Pernah ke? Tak tahu. Tanya awak. Tapi dalam keadaan give up apa, kita jalan juga. Sebab kita tahu kita nak pergi mana. Bila pernah give up, lepas tu jalan juga, apa jadi lepas tu? Apa jadi lepas tu? Dapat overcome? Dapat overcome secara tak sedar. Atau still kena facing lagi benda tu berulang-berulang? Kena face berulang kali lah sebelum perasaan give up tu hilang. Tapi at least walaupun dalam kita give up tu, kita teruskan, kita percaya dengan rezeki Allah SWT. Ada lah benda datang. Kita kena latih diri untuk sangka baik lah. Sangka baik, jalan. Baik. Itu pun salah satu juga. Jalan je lah. Jalan terus. Walaupun dalam keadaan kita penat, kita dah burn out, kita dah give up, kita dah rasa nak lepaskan segala-galanya, tapi kita jalan juga. Kita teruskan percaya rezeki yang tak dijangka akan datang. Memang benda tu berlaku pun dalam hidup. Ya? Ya, banyak. Banyak.
Yang baru, yang lama semua sekali. Ya. Salah satunya? Salah satunya. Macam kita kan dunia penyiaran. Okey. Sebelum nak masuk tu pun banyak dah cabaran. Bagi kita bukan budak Maxcom. Saya budak Maxcom. Budak Maxcom. Penyiaran. Bukan budak Maxcom. Oh, ya ke? Oh. Awak ambil kos apa dulu? Pengurusan maklumat. Uyo. Patut suka. Lagi terus pengurusan maklumat, pengurusan rekod. Okey. Awak patut duduk tempat admin tu. Bukan patut kan? Lebih kepada admin, HR apa semua lah kan. Tapi sebab kita ujung-ujung degree tu baru perasan. Kita minat lebih ke arah pengacaraan sebab semua. Totally tu. Totally lain tu. Lain. Tapi still lah, bukanlah tak minat kos yang kita ambil tu. Ace Vlog In. Best juga study kos tu. Tapi untuk kos tu, Kejaya tu, dia dekat luar negara, dia lagi power lah. Oh ya, lagi mendapat perhatian lah. Especially dalam bidang oil and gas. Betul. Memang kaya. Ya, betul. Kalau kat sini, apa yang nampak bahagian pengurusan rekod, HR, admin biasa je lah. Tapi kalau kat luar, dia ada specialized dia. Kalau macam records management, dia ada, contohnya medical record. Medical ada dekat AJN, ada dekat, dia memang ada satu unit yang khusus untuk betul-betul budak rekod ni. Pernah praktikal kat sana sekejap. Best juga lah. Asal tak minta situ? Asal tak minta dah situ? Kita dah tahu minat kita kat mana. Kita kejar minat. So masa tu nak pergi, dia tak ada nak give up, cuma cabaran dia lah. Bila kita nak masuk, ada lah cakap, kau bukan budak Maxcom, so confirm ke dapat. Pergi uji bakat kan. Sebab kita start pada bawah, kita tak ada lah kabel ke, tak ada. Maksudnya kan, kat sini kita nampak kan, Kejaya bakat ni semua orang boleh cuba. Boleh cuba kan? Semua orang boleh try. Walaupun awak dulu ambil apa, accounting, awak dulu ambil apa, boleh engineering, awak boleh sebenarnya. Tapi jangan sekali dua dah give up. Tak boleh. Dia kena try sampai satu level tu, kita dapat rasa lah kita dah cukup dah cuba. Dah rasa penat sangat dah. Dah jumpa dah. Dah jumpa dah. So pergilah audition, rejection by rejection apa semua. Kita belajar lah pada juri-juri yang bagi feedback apa semua. Nekat juga Nekat juga Nekat, minat Sebab apa tau, bidang belajar tu kita dah belajar susah, dah berhabis dah kat bidangnya tu. Tapi kita tune the other way. Kan? Which is kita zero pasal benda tu kan. Betul. Memang belajar benda baru lah. So from time to time macam tu lah, antara persepsi yang diterima oleh orang sekeliling. Kau bukan budak Maxcom, confirm ke dapat? Tak dapat kot, tak payahlah. Ada juga. Tak dapat kot, tak payahlah. Tak payahlah pergi. Nak habis duit, habis masa, habis tenaga. Kau kan ambil kos ni. Kos lain. Untuk yang belajar tu tak ada try cuba dapat? Yang tu kalau ikutkan, tapi masa tu offer swasta lah. Offer swasta dapat gaji sedap juga. Tapi tak mau. Tapi sebab kita masuk bukan. Masuk juga sekejap? Masuk juga? Tak masuk. Tak masuk terus sebab kita dah nampak dah nak pergi mana. Dah syok lah dia ni. Nekat lah dia ni. Contoh kita nak pergi stesen minyak banyak. Ada Petronas, Shell, Petron. Contoh lah. Kita nak pergi salah satu je. Yang lain tak payahlah singgah. Kita dah tahu kualiti mana yang kita nak kan. Contoh. Wow. Dia punya contoh tu. Kena current situation sekarang. Wah. Lepas tu teruskan je lah. Pergi audition by audition. Lepas tu sebab kita tak ada cikgu yang kita boleh refer. So pergi lah seminar ke workshop untuk belajar bahagian yang berkaitan. Semua. Termasuk bahagian hosting. Orang panggil apa tu? Public speaking. Sekarang ni macam mana? Sekarang ni macam mana? Maksudnya dah capai ke? Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Sebab tujuan utama nak masuk dalam dunia penyiaran adalah nak jadi host TV sebenarnya. Memang nampak terus kat situ. Host TV, penyampai berita TV. Baru pecah. Nyampai berita TV. Tapi bila pergi banyak audition, tak kira pergi hosting ke, pergi penyanyi ke, pergi kita nak fokus hosting je sebenarnya. Tapi kita pergi semualah, penyanyi, hosting. Masa tu ada satu position tu buka wartawan penyiaran. Kita pun tak tahu, kita pergi je lah. Lepas tu in the end start sebagai pemberita dulu. Dekat sana. Dekat sana. Baru ke sini kat sebuah kan? company Kat sana. At least
macam host TV kan, kita appear kat TV dan menyampaikan maklumat. So bila jadi wartawan penyiaran tu, dia ada sikit elemen tu. Kena lah juga. Dia hit lah. So jadi wartawan penyiaran tu antara pengalaman yang paling best lah. Lepas tu tiba-tiba pula dekat tempat tu, orang berminat untuk jadikan kita penyampai radio pula. Gitu. Dia macam wow, multitask rupanya. Serampan dua mata. Tak terfikir langsung. Tak nak menyampai radio, tak terfikir pun. Tapi perasan tak, dekat dunia penyiaran ni, kita guna skim bakat je. Kita boleh pergi semua tempat, betul tak? Betul tak? Betul. Yang satu je tak boleh pergi keuangan. Pentadbiran pun silap boleh sampai ke situ. Kecuali kita apply balik. Boleh sebenarnya. Kadang kita buat kerja pejabat tu pun dah macam pentadbiran juga. Betul. Kan? Dia ada certain grade lah kan pergi ke pentadbiran. Kita dah ke lain dah ni. Jauh sangat lah tu. Jauh lah ke penyiaran ni. So macam tu lah kak. Gitu lah. Mentau penyiaran lah. Kena penerbit. Kena apa tadi? DJ. Event lah apa semua. Event okey lah. Penerbit semua. Betul lah. Semua. Nak kata capai tu adalah beberapa persen capai. Dia CP-CP lah. Sebab yang main target tu tak dapat lagi kan. Tak dapat lagi. Host TV, penyampai berita belum. Sempat capai tak rasa? Tak tahu lah. Moga ada rezeki lah. Sebab saya rasa dah kurus saya sikit. Sekejap mana sekejap. Ada. Betul. Tak nampak. Dia kena tengok dengan mata hati. Dengan letak penimbang kat sebelah. Aduh. Itulah belum merasa lagi host TV dengan nyampai berita TV je lah. Tak rasa lagi. Sebab nyampai berita radio dah. Dapat penyiaran dah. Penerbit pun dah buat. Berita radio belum kan? Wartawan dah. Berita radio belum try lagi kan? Berita radio kan? Yang audio kan baca kat sini. Tu antara pengalaman yang dianugerahkan lah. Wow. Tapi memang nak stay sini, nak stay kat situ saja ke ataupun ada terniat nak pergi tempat lain? Tak tahu lagi. Tak nampak lagi Tak nampak lagi. Yang tu belum nampak lah. Yang nampak sekarang adalah kena improve kesihatan dulu lah. Betul lah dia ni. Sebab dunia penyiaran memerlukan stamina yang agak. Dia stamina tu pun akan mempengaruhi muda tak muda kita nampak dekat. Tak kisah nak appear kat mana kan. Perlukan stamina. Paling kita pergi jogging. Tak nak. Balik kerja nasi tak makan lagi ni. So boleh katakan berapa persen lah capai? Tak tahu lah cakap. 70? Alhamdulillah. 70, 60, 70% lah capai. Sikit je lagi. Mak cakap memang tak ada. Memang tak mau. Tapi sebab ambil kos penyiaran kan. Akak pengalaman dalam dunia penyiaran apa, cerita sikit mesti. Lebih kurang ni. Tapi saya nak tahu. Kalau dia tadi 90, betul lah dia dah 60% kan. Saya baru 10% je tadi daripada dia punya cerita tu. Banyak lagi yang tak buat Cak. Tak nak bagi tahu dia DJ. Dia tak nak bagi tahu. DJ tak bertauliah lah. Kita bidang terjun. Kita macam tu. Tapi tak pernah terfikir lah nak pergi front. Sebab akak plan belakang lah. Akak sebenarnya suka behind. Behind belakang. Maksudnya belakang tabir lah. Belakang tabir. Buat production. Buat yang lebih kepada technical part kan, lebih kepada kamera sebagainya. Benda macam tu yang minat. Tapi tiba-tiba kena jadi penyampai kan. Ni pergi berita okey lah buat benda sistem kan. Tapi takut bila kena pergi padang nanti. Kena turun padang tu. Itu takut. Tak apa, insyaAllah pelan-pelan. Tapi seronok jadi wartawan penyiaran, especially apabila kita turun kat lokasi kan. Sangat best explore kat location. Kelemahan akak nak ketuk story. Biasa. Mula-mula baru start kan. Susah lah. Saya air mata kat nak start mula-mula. Ya ke? Sebab tak sangka start dengan berita. Tak apa, start dengan susah. Kalau stand apa cakap-cakap insyaAllah okey. Sebab kita suka bercakap. Sebab menulis tu memang kena belajar. Nak menulis tu sebab benda tu yang berita nak pakai untuk reader. Berita tu nak pakai untuk website kan. Untuk portal. Ace Vlog In. Wish. Betul satu episod. Wish dah boleh cut dah. Kita nak test mic je sebenarnya. Kata-kata inspirasi lah. Dua. Acap akak. Tapi ada satu yang sama tu. Apa tadi lah? Apa tadi yang ada satu? Lupa dah Acap. Panjang ni. Tadi Acap sebut. Lepas tu akak kata betul satu lagi ni. Nak carry.
Tak ada. Apa berdamai dengan tak ada? Bukan. Tak ingat. Selagi bernyawa? Bukan. Bukan. Indirectly Acap tengah sembang dan datang lagi satu inspirasi Uish, kata-kata. tak perasan lah. Tak apa, nanti tengok balik apa yang kita orang sama-sama. Panjang ni minit edit. Tengok bateri dah merah dah. Bateri kamera ni. Apa tu? Okay lah. Ui, dia berjalan. Dia nak gerak lu. Ui, jauh dia jalan tu. Macam-macam lah ni. Okay lah. So apa pendapat korang bila korang dengar audio daripada mic ni, Holy Land Like M2? Korang boleh komen dekat bawah. First trial ke? Ha? First trial ke? Untuk sepat konten sepanjang ni first trial. Wow. InsyaAllah kalau okey mungkin kita boleh tukar betul kepada podcast ni. Kan? Power budak ni. Lelah. Support lah Support, subscribe. Tekan Beg kuning. Beg kuning? Oh, beg ni main beg kuning ke? Beg kuning ada link dekat description tu. Pergi lah. Pergi lah jenguk-jenguk. And mic ni best. Serius. Dia taklah se-viral mic M Grass. Tapi mic Holy Land yang ni antara yang best lah. Harga dia pun berpatutan. Tak tanya berapa? Nak ke mainan tadi? Mainan. Berapa? Berapa? Dekat 600 tu rasa dah drop lah. Sepasang ke satu? Sepasang. Ya. Mic yang dalam yang kecil. Yang ni beli lain. Beli lain pula. Ni benda lain pula. Benda ni pun nantilah kalau jumpa balik link tu kita share. Masya Allah. InsyaAllah. Kata-kata akhir kak? Kata-kata akhir. Kata-kata akhir. Apa? Apa? Kata-kata akhir teruskan menuntut. Tak adalah. Kata-kata akhir. Ingat apa yang kita orang sembang tadi tu. Ambil kebaikan. Buang yang tak eloknya. Okay? Tapi elok semua tadi nampak tu. Elok semua kan? Tak, dia macam bunyi poyo ada ni macam baik sangat. Kau ingat kau apa? Kau sempurna sangat. Bunyi macam ayat kita sembang tu kan macam poyo gila baik je tu. Ingatlah. Yang tu jangan ambil tau. Ingatlah kalau kita tak mampu buat kebaikan, jangan poyokan kebaikan orang lain. Tu kata-kata akhir. Wow. Okay lah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.